Ustaz Syahid pula, apa dorongannya untuk menjadi seorang azatizah di Singapura? Okay lah, secara peribadi saya tak plan pun, ataupun kalau kecil-kecil time remaja kan, kita tak nak jadi ustazah kan. Mungkin tak cool lah Ustaz. Mungkin kalau kita memang tak cool tak cool, macam nak kena buat baik gini kan. So, kalau remaja-remaja kan suka enjoy dan sebagainya. Betul. So nak jadikan cerita, time saya Perayu 2 tau, Galalah kan. Ada satu ustaz saya lah, dia tanyalah, semua orang dia tanya. Sebab kita dah Perayu 2 mesti ada macam nak pergi mana kan. Lepas tu nak pergi mana, ada yang cakap pergi Yaman, ada yang cakap pergi Madinah Ustaz, ada yang cakap pergi Yaman. Yaman tu Ustaz, Jepun. So Ustaz mungkin dah nak Jepun. Nak Jepun. So saya macam tengah tak tahu lagi tau. Macam pergi mana pun tahu kalau mungkin nak pergi, macam nak sambung ITE ke, sebab saya ada banyak kawan juga yang bukan madrasah. So lepas tu terus ustaz satu ustaz tu daripada Indonesia, dia cakap dengan kita semualah, awak nak pergi ITE, awak nak pergi Yaman, Jepun, awak dah belajar 12 tahun dekat madrasah, kemudian belajar agama. Kalau dah awak sia-siakan awak punya 12 tahun untuk nak buat benda-benda yang lain lah, bukannya agama. So tu satu step yang macam betul juga dah 12 tahun aku belajar madrasah, kemudian aku tak nak sambung, macam sia-sia lah, macam sia-sia lah, kan. Tapi satu yang membuatkan saya, dorongan saya nak belajar. Kemudian yang kedua, ibu bapa lah. Ibu bapa memainkan peranan penting, sentiasa mendoakan, menggalakkan, dan juga pengharapan lah kan, agar kita tak nak, orang cakap tu namanya pada permulaan, tak nak mengguriskan hati mereka satu, kemudian tak nak patahkan semangat satu, patahkan harapan mereka. Itu yang pertama sekali lah. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa, walaupun mula-mula saya tak plan, tapi alhamdulillah perjalanan berkat doa, berkat doa asatizah, doa mak bapak, alhamdulillah sekarang berada di sinilah. Alhamdulillah.